Okey, selamat datang semua. Kali ni kita akan selami satu topik yang sangat menarik iaitu macam mana nak bina ejen AI yang betul-betul pintar guna LangChain. Dan bukan tu je, kita juga akan tengok macam mana nak tune atau perhalusi prestasi ejen ni guna seni kejuruteraan prompt. Kalau anda seorang pembangun, anda mesti faham kan betapa lecehnya nak bina ejen AI dari kosong. Serius, ada banyak sangat kod boilerplate, kod yang sama kita kena tulis berulang kali. Semuanya cuma untuk uruskan benda-benda asas macam API, simpan sejarah cembang, pangkalan data dan semua ni kena buat sebelum kita boleh mula dengan bahagian AI yang seronok tu. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak bina ejen canggih ni dengan, lebih cepat dan lebih efisien? Macam mana nak elak daripada tersekat buat kerja-kerja asas yang remeh dan makan masa ni? Okey, inilah pelan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan tengok apa itu penyelesaian LangChain. Lepas tu, kita akan pecahkan komponen teras LangChain. Seterusnya, kita masuk bab asas kejuruteraan prompt. Dan akhir sekali, kita akan tengok beberapa teknik prompt lanjutan yang boleh buat ejen AI anda luar biasa. Jom mulakan. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, penyelesaian LangChain. Kita akan lihat macam mana ia boleh mudahkan semua kerja-kerja pembangunan ejen AI yang rumit ni. Jadi, apa sebenarnya LangChain ni? Senang cerita, bayangkan ia macam seorang pengurus projek yang super efisien untuk ejen AI anda. Ia duduk di tengah-tengah antara kod yang anda tulis dengan model bahasa yang besar macam GPT-4 tu. LangChain inilah yang uruskan semua kerja-kerja backend yang rumit, jadi anda tak perlu pening kepala. Dan inilah bahagian yang paling best pasal LangChain. Dah tentu, ia kurangkan kod boilerplate, ia uruskan memori perbualan, ia seragamkan cara kita berinteraksi dengan pangkalan data. Tapi, ciri yang paling power bagi saya adalah fleksibilitinya. Cuba bayangkan, anda boleh tukar dari guna OpenAI ke Anthropic hanya dengan ubah satu baris kod. Itulah kuasa yang kita cakapkan ni. Okey, so macam mana LangChain boleh buat semua ni? Jom kita bedah sikit blok-blok binaan utama yang menjadikan ia begitu hebat. Komponen-komponen ni model sembang, penyimpan memori, pangkalan data vektor dan integrasi alat. Anggap je mereka ni macam satu pasukan pakar. Dan ejen LangChain pula bertindak macam ketua pasukan. Dialah yang tentukan bila nak guna memori, bila nak capai pangkalan data atau bila nak guna alat luaran. Contohnya, bila anda tanya pasal perbualan sebelum ni, boom, dia akan panggil penyimpan memori. Kalau anda perlukan data dari luar, dia akan guna integrasi alat. Semuanya berlaku secara automatik. Okey, ada struktur yang mantap tu baru separuh jalan kan? Separuh lagi adalah macam mana kita bercakap dengan ejen kita. Di sinilah kejuruteraan prompt masuk. Ini kemahiran yang sangat-sangat penting sebab kualiti prompt kita akan tentukan kualiti respons yang kita dapat. Contoh ni memang jelas gila. Tengok perbezaan dia. Prompt yang sama-sama ni macam kita tanya arah secara umum. Mana jalan nak ke bandar? Memang boleh sesat. Tapi prompt yang spesifik tu, ia macam kita bagi koordinat GPS yang tepat. Ia terus bawa ejen kita ke jawapan yang kita nak. Simple kan? Dan bukan setakat soalan je tau. Kita sebenarnya boleh kawal personality ejen tu. Kita boleh tetapkan peranannya. Contohnya, anda seorang pakar sokongan teknikal yang prihatin. Kita juga boleh tentukan format output macam sentiasa balas guna bullet points. Ini penting untuk pastikan pengalaman pengguna sentiasa konsisten dan ini akan membina kepercayaan. Okey, kita dah faham yang asas. Sekarang, jom naik satu level. Kita akan tengok beberapa teknik prompt yang lebih canggih, khas untuk selesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Jadual ni tunjukkan 3 teknik yang power. Zero shot ni senang je. Kita terus minta tanpa bagi contoh. Sesuai untuk kerja simple. Few shot pula, kita bagi beberapa contoh supaya AI ikut format yang kita nak. Tapi yang paling game changer adalah chain of thought. Dengan teknik ni, kita ajar AI tu cara untuk berfikir, langkah demi langkah. Macam kita minta dia tunjuk jalan kerja lah. Hasilnya, jawapan jadi lebih tepat dan kita boleh lebih percaya. Dan inilah poin utamanya. Untuk masalah yang susah, jangan cuma lempar soalan. Kita kena bimbing proses pemikiran model tu. Bila kita buat macam ni, bukan saja hasilnya lebih bagus, tapi kita juga boleh nampak pemikiran di sebalik jawapan tu. Jadi outputnya lebih telus dan lebih boleh dipercayai. Jadi kesimpulannya mudah je. Bila kita gabungkan kuasa struktur LangChain dengan kebijaksanaan kejuruteraan prompt yang jitu, itulah formula rahsia untuk membina ejen AI yang bukan saja hebat, tapi juga konsisten dan boleh kita harapkan. Sekarang, bola di tangan anda. Dengan semua ilmu dan alatan ni, cuba fikir sejenak. Apa agaknya tugas rumit pertama yang anda nak otomasikan?
masalah besar mana yang anda rasa boleh selesaikan? Sebab masa depan AI ni, kitalah yang akan tentukan.